Mulanya saya nak tanya bermacam-macam pertanyaan. Tapi bila hadir ke kosongan Tuan Haji Fazal ni, duduk diam dengar saja apa yang dia nak sampaikan tu. Apa yang tuan-tuan nak tahu sebenarnya dia akan sampaikan satu persatu dan dengan jelas. Dan saya dan sangat cara penyampaian berkesan dan sangat praktikal. Tuan-tuan belajar hari ini, esok dah boleh beli saham. InsyaAllah. Okey, dari segi kandungan Cik Syahid. Okey, apa kandungan dia? Adakah dia ajar teknikal je ke, atau dia ajar investment je ke, atau dia ajar IPO sekali ke, macam mana? Okey, dari segi silibus pelajaran dia merangkumi, saya rasa sangat lengkap lah dah. Maknanya dari segi mula sekali nak buka akaun, saya rasa itu semua sangat basic. Kemudian dari segi saham IPO dan juga saham yang kalau kita nak beli di market lah. Dan di IPO dia terangkan proses daripada A to Z, macam mana cara nak kena pembelian saham secara IPO ataupun dengan DMT, dan di analisa di market tu dia merangkumi semua sudut. Maknanya dari segi FA, TA, IA, QA dan semua teknik-teknik tu dirangkum menjadi satu dan ada dalam produk yang dia bagi nama Air Mantap ni. Tu Air Mantap ni memang betul-betul mantap. Kan? So kalau dah ada Air Mantap tu, senang tak nak pilih saham sekarang? Sangat senang. Sangat senang 2-3 minit je dah boleh, kita sekali imbas kita dah boleh tahu sama ada saham tu ada nilai atau tak ada nilai. Bagus tak bagus kan? Cap ayam ada bagus atau bagus, sama ada cap ayam ataupun grade A punya saham lah. Right.